Woi, abang Kak. Tertidur jap tunggu video doktor sampai. Zack ada dekat sebenarnya ni. Nak preview satu projek baru daripada developer yang besar. Jadi kita tengok kawasan hijau. Oh, memang nyaman udara dia sebab dekat dengan Broga Hill kan. So, siapa Zack maju dia? Masing. Dah lah dia dekat sebelah dekat dengan pemaju besar lagi dua pemaju besar. Eco World dan juga SP Setia. Nak gaduh orang ni. Rumah dia memang menarik. Sebab harga bermula daripada RM561,000 ke atas. 2 tingkat. Best. Jom, ikut saya tengok. Okay, jadi sebelum kita tengok show unit dia, abang Kak tanya saya dengan Zack kan banyak kali kan, Zack kat mana tempat yang area M Legacy ni? Kata bersebelahan dengan developer yang besar seperti SP Setia, Eco World. Jom sampai tengok dulu. Okay, so first kali kita nampak dah M Legacy 500 ekar freehold land. Kat sini dia ada 3 precinct. Okay, so sekarang precinct pertama dia dah open for booking dah. Boleh book sekarang, siap dalam akhir tahun 2027 macam tu lah. Okay, so memang sangat-sangat kemas area dia. M Legacy kat sini. Ni tempat Eco Majestic. So Eco World kat sini lah. Lepas tu sini ialah Setia Eco Hill, SP Setia. Okay, so connectivity ni memang sangat senang. Ikut je lekas highway untuk connectivity pertama dia, main connectivity. Okay, KKL dalam 45 minit macam tu. Okay, so memang sangat best. Lepas tu tengok mall dah tulis kat sini dah. Tak payah paling. So sini ni ada Setia Eco Hill Mall, 5km saja daripada sini. Dan IOI City Mall kita yang paling terbesar sekali. Rasanya terbesar dekat Southeast Asia tu baru ni. Okay, so dekat je 26km. So memang area ni memang sangat best. Dah ada tempat sekolah, dah ada tempat main anak-anak semua. Orang tak payah susah nak pergi keluar dari sini pun kalau tak nak keluar ke KL ataupun tak nak pergi ke kawasan yang dah lama orang macam Puchong, Sabria semua tu lah. Okay, so dekat sini kita boleh tengok memang township ni sangat-sangat best. Tiga-tiga developer ni terdesign satu township yang sangat besar, luas dia sebenarnya ni. Jadi harga yang sangat menarik dari RM561,000 ke atas. Rumah 2 tingkat ni adalah rumah yang paling menarik untuk harga tu dekat area sebenarnya. Jom kita tengok. Abang Kak, so ni rumah kita akan tour hari ni. Dia type Alidia. Buka 20 kaki, panjang 65 kaki. Ada lagi 5 kaki tanah kat belakang. Menarik kan? Bukan tu saja menarik. Rumah ni landed individual. Biasa rumah strata harga macam RM800,000, RM900,000. Yang ni harga bermula daripada RM561,000 ke atas. 4 bilik, 3 tandas. Kak, 4 bilik, rumah teras 2 tingkat, bawah RM600,000. Mana nak dapat? Dekat sini boleh. M Legacy. Okay, so rumah ni dia kalau show unit dia nampak lain sikit. Tapi sebenarnya ada pagar depan lah. So kereta boleh muat 2 kereta, satu sengit sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay, so untuk daripada pintu utama ke gate dalam 20 kaki. Jadi abang bolehlah pasang atap ke, retractable awning ke. Kalau nak kemas sikit rumah, kereta tak panas, boleh. Tak ada masalah. Okay, lepas tu dekat tempat parking area ni dia bukan macam ni, dia bagi porcelain tiles tau. So memang atas. Kemas lah rasa dia. Okay, tak sabar tengok dalam rumah kan. Sebelum tu like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat konten kami sepantas mungkin. Terima kasih. Jom. Selamat datang Abang Kak ke show unit kami di Alidia.
So masa masuk je boleh tengok di sebelah kanan saya kita ada ruang tamu, di sebelah kiri ada tangga. Tapi sebelum tu, Zack, biasa rumah kalau masuk pintu dia terus ada dinding kan? Dekat rumah ni tak ada macam tu, Kak. Sebab pintu dia kat tengah-tengah, jadi tangga di sebelah kiri, tangga sebelah kanan ikut orientasi rumah ni lah. Sebab fancy direction semua mainkan peranan dalam masa developer design macam mana layout rumah ni. Lepas tu, Zack, berapa tinggi ni? Saya tengok, Kak. Agak tinggi saya tinggi dalam 6 kaki. So campur ni dalam 11 kaki dia ni. Agak tinggi dia punya ceiling. Tapi kat kawasan tangga dia rendah sikit sebab dia ada piping dalam dia. Jadi developer telah rendahkan sikit ceiling untuk letak 9 kaki ceiling, tapi ke arah tangga terus naik ke atas tinggi. Jadi tak ada masalah claustrophobic ke, rasa sempit rumah ke, tak ada. Okay, so jom kita tengok kawasan ruang tamu dia. Ni bang, tak ada masalah bang. Nak letak U-shape, V-shape, pusing macam-macam kursi pun boleh letak sini. Okay, memang kemas. TV 75 inci, 80 inci tak ada masalah. Dan boleh tengok dekat sebelah depan ni ada cahaya masuk tingkap yang besar. Jadi memang sangat sesuai untuk buat ruang tamu kat depan ni. Memang selesa. Lepas tu kita jalan atas 1,5 kaki, cantik, kemas. Sebab dia ceramic tiles. Jadi senang nak cuci, senang nak mop. Kak tak payah kena pening kepala. Kat sini tempat ruang makan dia. Ni bang, kalau ni untuk rumah unlock atau corner je lah. Kalau bilik tak ada, ni rumah sebelah kan. Dinding lah. Okay, so ruang makan ni sesuai sangat sebab lebar. Nak letak 6 kursi boleh, nak letak 10 kursi muat lagi. Ibarat ni kalau nak letak family besar dalam rumah ni lah. Pun kemas. Tak terlupa saya, rumah ni ada store. Dan store dia pun agak besar. Abang tengok bang. Masuk ke dalam, terus turun daripada tangga. So memang kemas. Cantik store dia. Ni ID lah. Ni boleh buat macam ni ke, nak letak gambar bunga-bunga boleh. Terpulang. Okay, so cuma kita tengok kawasan dapur dia. Ni developer dah letak ni dalam 4 kaki dia ni. 4 kaki kabinet besar tengok. Kalau tanpa ni tak ada. Ni tak ada. Lebar dapur dia. Lepas tu yang ni standard lah. Cahaya tepi ni sebabkan saya kata unlock atau corner je boleh dapat lah. Yang belakang tu ada. Tingkat belakang tu ada. So kat sini memang kemas. Akak nak buat dapur parallel, opposite, letak dua-dua kabinet boleh. Kemas, tak ada masalah. Okay. Lepas tu yang paling best rumah ni, dia ada 5 kaki tandas kat belakang. Tandas dia connected lah dengan bilik bawah. Nanti kita tengok. Macam ni. So, ada 5 kaki ni. Bang, kalau rasa tak puas bang, nak tambah lagi dapur, nak tambah lagi bilik bawah, extend tandas lagi besar ke, boleh. Just extend je lah. Sebab individual kan. Macam-macam boleh design. 5 kaki tandas belakang, memang macam-macam boleh buat. Jom, tengok bilik bawah pula. So kita tengok. Saya reverse sikit ni. Macam selori kan, tak nampak belakang. So reverse sikit. Masuk-masuk je. Kita ada ventilation. Ventilation dah ada. Tempat sabun ada. Shower head standard lah. Mangkuk tandas, sink semua ada. Tapi best, dia punya tandas panjang. Jadi untuk masuk tu 2 orang sekali dalam tandas okey. Tak rasa macam sempit, claustrophobic ke apa. Okey, dekat bilik bawah dia, terus tadi connected daripada dapur tadi, adalah pocket area ni untuk nak letak kabinet macam ni ke, baju daripada baju ke, nak cahaya ke. Untuk nak dapat cahaya ni boleh letak kursi lounging chair ke belakang ni, macam-macam boleh. Lepas tu ada tempat meja solid lagi, boleh letak. Lepas tu apa lagi best ni dia. Tengok. Rumah ni lebar 20 kaki. Bilik bawah boleh muat queen size, tak ada masalah. Boleh letak meja tepi-tepi kiri kanan. Tak nak letak meja, boleh letak king size bed. Sesuai untuk ibu bapa nak tinggal dengan anak ataupun nak buat bilik office pun boleh. Untuk orang yang sekarang ni e-business kan. Sesuai sangat work from home dalam rumah ni. Okay, jom tengok tingkat atas ikut saya. Okay abang akak, sebelum kita naik ke tingkat atas, macam biasalah kita review tangga dulu. Lebar dalam 4 kaki. Lepas tu kat sini dia bagi kayu kan. Rumah betul dia, ni kat show ini je lah. Rumah betul dia bagi ceramic tiles, so jubin lah. Senang nak cuci, senang nak lap. Tak ada risau pasal nak air jatuh ke, nanti dia kopek ke, anai ke, tak payah risau betul tu. Lepas tengok, daripada tempat saya berdiri ni, sini height dia ke atas dalam 15 kaki dia. Jadi tinggi lah. Okay. Lepas tu rumah macam ni, 20 ke 65, ada lagi family area. Tu menarik betul design masing ni. Diorang pandai genius. So kita tengok kat belakang ni, bang, yelah, kalau rumah biasa, sini cahaya masuk. Kalau untuk intimate tak adalah, sebab ni dinding kan. Boleh pasang TV sini, lebar dalam 7 kaki. Jadi masih lagi boleh, abang akak nak buat macam ni pun boleh. Buat letak meja sini, masih lagi banyak ruang untuk anak nak keluar masuk. Sebab kursi tak ada masalah. Okay, jom tengok bilik tamu dia.
Dia ni abang angkat, kalau nak letak boleh letak lah. Macam ni, kalau letak walking wardrobe tepat dekat belakang dah. Sini pasang TV je. Sini katil, letak king queen size, tak ada masalah, boleh muat. Macam bilik atas. Bawah. Bilik bawah tadi. Okay. So dia copy paste je lah. Okay. So kat sini kita boleh tengok tandas dia pun sharing macam kat bawah tadi, sama. Semua sama, tak ada apa yang beza. Ventilation dia masuk di sini. Terus ada tempat poket tadi sama. Adalah tempat kabinet letak. Okay. Lepas tu bilik copy paste, sama size je, pun muat king queen size, tak ada salah. Dia memang konsep dia macam nasi lemak lah. Semua boleh. Just letak je, semua orang suka. Okay, tu konsep dia. Ala kampung, macam banyak kayu kan, hutan-hutan punya feeling, macam tu lah. Lepas tu, jom tengok master bedroom dia pula. Masuk je dalam. Ni saya suka. Developer ni memang pandai lah. Biasanya, sebab dia masing kan, so memang diorang tahu macam mana buat. Biasa letak pintu biasa sini kan. Sini developer letak kabinet walking wardrobe ni besar ni. Kemas cantik. Lepas tu design ni pun tak biasa. Biasa gelas ke besi ke, kat sini macam ala rotan sikit. So katil macam biasa standard lah. Tu tingkat tak ada. Itu untuk corner, untuk unlock saja. Ni katil king queen size, tak ada masalah, boleh muat. Tandas semua sharing tadi. Tandas masuk room tak share. Dia asing. Okay. So kat sini masuk-masuk je. Kita tengok. Kemas cantik, tempat shower head dia. Ni bang akak. Penting. Tempat sabun kita, favourite kita kan. Cuma kena bungkuk sikit. Favorite ada. Okay. Lepas ventilation system, tak payah nak pakai mechanical dah. Jadi jimat kos. Macam ni kak. Rumah Alidia ni memang sangat-sangat unik. Sebab besar 20x65, tapi ada lagi tanah belakang 5 kaki. Rumah master bedroom dia yang ada lagi tempat walking wardrobe area. Ada family area kat atas. Jubin dalam rumah pakai ceramic tiles. Kat luar tempat kereta pakai ceramic, pakai porcelain tiles. So jadi semua jubin senang nak kemas rumah ni, senang nak cuci. Best. Harga dia menarik. Dari 561,000 ke atas. Datang tengok. Datang feeling, sebab dekat semuanya ni ada show ini. Okay. Terima kasih menonton saya. Saya Hosana Zaki daripada Property Tour. Kita jumpa lagi sudah akan datang. Bye.